Selamat sejahtera. Saya Syazana binti Yusof dari Unit Psikologi dan Kaunseling IPG Kampus Tuanku Bainun. Mindis Plus merupakan sebuah hub sokongan emosi dan terapi digital yang direka untuk membawa bilik kaunseling terus ke hujung jari anda. Dalam psikologi, kehidupan manusia sering diibaratkan seperti sebatang pensel. Untuk menjadi berguna dan tajam, pensel ini perlu melalui proses biasa berulang kali. Proses itu sakit, membuang sebahagian dirinya, tetapi itulah yang menjadikannya tajam dan berfungsi. Namun, ada kalanya, teras di dalamnya patah, walaupun luarannya nampak sempurna. Dalam kalangan kita, ramai yang sedang melalui proses biasa ini. Ada yang straight, ada yang burn out, dan ada yang sedang patah di dalam diam. Namun, stigma dan kekangan masa menghalang mereka untuk mengetuk pintu bilik kaunseling. Realiti masa kini menunjukkan peningkatan isu kesihatan mental. Namun, stigma sosial, kekangan masa, dan kebimbangan privasi menjadi tembok penghalang yang mengunci pintu bilik kaunseling konvensional. Kita memerlukan jambatan digital untuk meruntuhkan tembok ini. Inilah fungsi Mindis Plus. Kami membawa transformasi digital dengan moto, saring, fahami, pulihkan. Kami tidak lagi menunggu klien datang, sebaliknya kami membawa sokongan emosi ini terus kepada mereka, di mana jua mereka berada. Mindis Plus asalnya dibina di atas Google Sites sebagai pangkalan maklumat. Kini, ia telah ditambah baik secara strategik dengan integrasi Glide Apps. Transformasi ini mengubah pautan statik kepada aplikasi pintar yang lebih pantas, teratur dan mesra peranti mudah alih. Inovasi ini menggunakan seni bina cross-sifar. Google Sites bertindak sebagai gudang maklumat atau back-end, manakala Glide Apps berfungsi sebagai front-end yang menawarkan pengalaman aplikasi premium tanpa kos pembangunan perisian yang mahal. Ia adalah mobiliti satu klik. Berikut merupakan keputusan kajian tinjauan. Fase saring mengklasifikasikan instrumen psikometrik kepada 4 kluster visual: kesihatan mental, personaliti, pekerjaan, dan hubungan. Ini mengurangkan kekeliruan pengguna dalam mencari ujian yang tepat. Manakala Tab Fahami bertindak sebagai jambatan psikoedukasi. Ia menterjemahkan skor ujian kepada pemahaman visual untuk mengelakkan salah diagnosis kendiri, sekaligus membimbing pengguna merangka strategi berasaskan kekuatan diri. Akhir sekelai, fasa pulihkan, kami menyediakan hub intervensi kendiri digital. Dari ruang luahan anonim, terapi seni dan muzik, hingga ke teknik pernafasan dan play therapy digital. Segalanya untuk membantu regulasi emosi secara mandiri. Salah satu tumpuan kami adalah Scribble Art Release dalam art therapy. Melalui contengan spontan di skrin peranti, sistem memberikan interpretasi awal tahap ketegangan emosi. Ia adalah ekspresi diri yang menenangkan tanpa perlu kemahiran melukis. Inovasi ini telah merangkul pingat emas di Karnival Inovasi Pinang 2026 dan kini dalam proses pendaftaran harta intelek di MyPo. Ia sedia untuk disebarluaskan ke peringkat kebangsaan melalui kolaborasi PPD dan JPN. Visi masa hadapan kami adalah integrasi kecerdasan buatan, AI dan analitik emosi. Mindis Campur akan berevolusi menjadi ekosistem pintar yang menawarkan intervensi digital yang lebih responsif dan bersasar mengikut profil unik setiap pelajar. Berikut merupakan keputusan paparan Glide Apps yang menjadi navigasi kepada Google Site Mindis Plus.
gambar dokumentasi penyertaan Mindays Plus dalam pameran dan pertandingan inovasi. Rata-rata menyatakan Mindays campur dapat membantu mereka dan boleh diperkembangkan lagi. Mindays campur bukan sekadar laman web. Ia adalah simbol bahawa unit psikologi dan kaunseling